Tapi ziarah kubur ni elok sebenarnya dilakukan bagi orang yang dah lama. Ingatlah kembali hadis Nabi SAW yang asal tu, iaitu Nabi asalnya melarang daripada pergi ke kuburan, melainkan untuk mengingati mati. Bila kita ziarah kubur, hadirkanlah rasa bahawa kita ni akan mati. Hadirkanlah rasa bahawa kita ni tidak akan selama-lamanya di atas muka bumi. Hadirkanlah bahawa segala nikmat yang kita ada ni, segala kemuliaan, darjat, kedudukan yang kita ada di atas muka bumi ni, semuanya akan ditinggalkan apabila kita sudah meninggal dunia. Hatta wa imma, kalau ada orang tu dia ada rakaman ataupun ada gambar yang masih lagi dikekalkan dalam media sosial ke, dalam dunia internet ke kan, dunia maya ni, tapi kalau dah lama sangat dia meninggal dunia, akhirnya orang rasa biasa saja, tak ada apa pun. Jadi ingatlah, begitulah sebenarnya keadaan kita selepas daripada kita meninggal dunia. Bila kita ziarah kubur, datangkanlah hati, datangkanlah niat yang kita ni akan pergi, kita ni akan menyusul bersama-sama dengan orang-orang yang ada seperti itu. Tapi ziarah kubur ni elok sebenarnya dilakukan bagi orang yang dah lama, macam kita kata, rasa macam hidup ni lama, rasa macam dia ni terlalu hebat, terlalu megah. Jadi ziarahlah kubur supaya dia tahu bahawa sebenarnya hakikatnya manusia ni tidak lain dan tidak bukan, dia tidak akan kekal. Badan manusia ni akan luput, badan kita ni akan hancur binasa, akhirnya semuanya tinggal tulang, akhirnya semuanya akan menjadi debu, tanah semata-mata. Tiada apa yang kekal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.